Ini yang golongan anti hadis kadang-kadang mereka keliru antara dua perkara. Dan duka cita sebahagian daripada pengajian agama mereka tak bezakan, lalu mereka salahkan orang. Ada dialog. Cuma Dr. Kasih Ahmad dia masuk hospital kemarin, hospital Kulim. So kalau tidak kita ada dialog. Mereka kata sunnah bukan hujjah, hadis bukan hujjah. Wa an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Kita baca? Ada? Daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ada orang sedang solat? Tak, saya dengar macam orang solat. Daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abi Mas'ud Al-Ansari namanya Uqbah bin Amr Al-Ansari. Uqbah bin Amir Al-Ansari. Dia disebut dalam sebahagian riwayat dikatakan dia Al-Badri, iaitu ahli perang Badar. Kerana ahli perang Badar ni biasanya dia ada keistimewaan dalam susunan hadis ataupun dalam susunan sahabat. Ahli perang Badar ni dia ranking yang tinggi. Imam-imam kitab hadis seperti Musnad Ahmad, bila kita sebut Musnad, bermaksud kitab itu disusun berdasarkan kepada nama rawi. Yakni hadis tu dia himpun berdasarkan kepada nama rawi sahabat. Biasanya sahabat, rawi a'la sahabat lah. Hadis Abu Hurairah saja. Hadis Aisyah saja. Hadis Abdullah bin Amr saja. Bila dia kumpulkan hadis, dia letak setempat berdasarkan nama sahabat ataupun berdasarkan nama rawi, maka kita namakan kitab itu Musnad. Sebab itu Musnad Ahmad. Musnad, kitab Musnad, dia cara susunan dia berbeza dengan kitab Sunan. Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i. Kita tak panggil Musnad Tirmizi, kita panggil Sunan Tirmizi. Perbezaannya ialah kitab Sunan ia disusun berdasarkan kepada tajuk-tajuk fiqh ataupun al-abwab al-fiqhiyah, berdasarkan kepada tajuk-tajuk fiqh. Maka kita namakan Sunan. Sebab kita namakan Sunan Sittah, Sunan yang 6, kerana cara dia susun tu. Cara dia susun. Saya bukan nak cerita perbezaan Musnad dan Sunan, tapi saya nak cerita biasanya apabila mereka susun kitab Sunan berdasarkan nama sahabat, nama yang tertinggi mereka akan letak ialah Al-Asharah Al-Mubasysyirin bil Jannah, 10 yang dijamin masuk syurga. 10 yang dijamin masuk syurga. 4 khulafa ar-rasyidin, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Az-Zubair ibn Al-Awwam, Abdul Rahman bin Auf, sampai 10 yang dijamin masuk syurga. Okey. Sa'id bin Zaid, mereka ni semua dia akan letak di atas. Ni 10 yang dijamin masuk syurga tu kita kena tahu. Sebagai Muslim, saya mengajar kelas hadis
pangkat tinggi ni. So ustaz ni tanya 10 yang dijamin masuk syurga, tak ingat. Ni lulusan semua pengajar Islam ni. Jadi yang mengaji IQ ni kena ingat. Lepas tu saya tanya, apa nama seorang sahabat yang terkenal? Jadi dia kata, siapa dia orang duk tunggu? Apa nama suami Datuk Siti Nurhaliza? Semua ingat. Nah, jadi nama dia famous lagi ya. Cuma tak ada radhiyallahu anhu. Bukan dia salah, tapi saya nak ceritanya kita ingat hak media. Tapi sebenarnya 10 yang dijamin masuk syurga. Selepas yang 10 masuk syurga, dia akan susun ahli Badar. Sebab tu ahli Badar akan disebut namanya Al-Badri. Abu Mas'ud Al-Ansari, ni bukan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud lain, ni Abu Mas'ud Al-Ansari, Uqbah bin Amir Al-Ansari. Dia ini dikatakan ahli perang Badar, dikatakan. Namun Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala menyatakan yang sahih dia bukan ahli perang Badar. Cuma orang keliru kerana ada riwayat macam Al-Bukhari macam kata dia ahli perang Badar. Maksudnya ulama khilaf dia ahli perang Badar ke bukan ahli perang Badar. Dia dianggap antara sahabat yang banyak juga riwayat. Dan dia berpihak dengan Ali bin Abi Talib. Ketika Ali meninggalkan Kufah, Ali pernah melantik dia pegang jawatan ganti Ali sementara. Abu Mas'ud Al-Ansari. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Antara perkara yang manusia dapat daripada perkataan kenabian yang awal, yakni sejak rasul-rasul yang dulu, yang bakilah masyarakat manusia. Rasul-rasul yang datang macam-macam, perkataan ini tidak hilang. Apa dia? Illam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tak malu, buatlah apa yang kamu mau. Maksudnya al-haya, malu, adalah satu warisan yang diwaris dan diajar oleh semua para nabi sehinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini tidak mansukh. Ada syariat yang mansukh, ada benda yang mansukh. Mansukh maksudnya dibatalkan. Dibatalkan. Tapi ada benda yang tak mungkin batal dalam syariat, dalam ajaran para nabi. Cerita tentang syurga dan neraka tak batal. Tak ada nabi, satu nabi datang cerita ada syurga, mari nabi kemudian datang kata syurga tak ada, kemudian mari nabi berikut kata syurga ada balik. Yang tu tak mungkin. Semua nabi akan sama. Perkara akidah, perkara yang membabitkan kehidupan akhirat, semua nabi cerita sama. Kerana benda ni fact, benda ni benda yang akan datang. Tak mungkin satu nabi pergi ubah cerita hak ke depan, sekejap Allah rancang macam ni, macam tak jadi pula, buat macam ni pula. Tak mungkin. Sebab itu kita nak semua para nabi datang, dia ajar benda ni. Tapi ada benda yang berubah, macam cara syariat, benda yang boleh makan, yang tak boleh makan, cara penyembelihan. Ini semua Allah letakkan berdasarkan kepada keperluan setiap masyarakat, dan kadang-kadang Allah Ta'ala hukum sebahagian kaum, seperti Allah mengharamkan sebahagian perkara kepada Bani Israel disebabkan tindakan mereka sendiri. Akidah tak berubah. Value, ethic, nilai-nilai yang baik tidak diubah. Termasuk antara nilai yang tak pernah berubah. Semua para nabi datang ialah cerita masalah malu.
Malu, sehingga malu tu Allah Ta'ala letakkan dalam diri manusia sendiri. Jika kamu tak malu, kamu buatlah apa yang kamu suka. Para Nabi datang macam mana pun aja. Kalam para Nabi ni wahyu. Sebahagiannya ada kalam para Nabi, kalam Nabi. Nabi berinteraksi dengan kehidupan manusia. Macam Nabi makan, kita tak diwajibkan makan kambing. Kalau siapa tak suka kambing, taklah berarti tak suka sunnah. Tapi benda yang Nabi ajar daripada nilai syariat, salat, dia dikira sebagai syariat. Ini yang golongan anti hadis kadang-kadang mereka keliru antara dua perkara. Kita insya-Allah ada dialog. Cuma Dr. Kasih Ahmad dia masuk hospital kemarin. Hospital Kulim. So kalau tidak kita ada dialog 3 bulan dan kita mungkin tangguh sikit. Kalau dia keluar awal insya-Allah kita continue 3 bulan di Sinar. Kalau tak kita mungkin tangguh lewat sikit. Sehingga tak boleh lah orang masuk hospital pun nak berdialog juga. Okey. Ada dua perkara yang kita kena bezakan, dan duka cita sebahagian daripada pengajian agama mereka tak bezakan, lalu mereka salahkan orang. Yang pertama, apa yang dinamakan dengan soal penghujahan hadis, dia panggil hujjiyatus sunnah. Maksudnya authority sunnah. Sunnah tu ada kuasa ke tak dalam menentukan hukum hakam agama, ada ke tak? Itu satu hal. Perkara ini wajib diiktikad bahawasanya sunnah ada kuasa. Dalam erti kata lain, nak faham secara mudah, jika Nabi SAW itu hidup, masih hidup, berada di hadapan kita, Nabi perintahkan kita satu hukuman agama, wajib ataupun tak kita taat? Wajib. Apabila mereka kata tak wajib, mereka kata sunnah bukan hujjah, hadis bukan hujjah, berarti kita tak wajib taat arahan dia. Sedangkan Quran kata falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibuhum adzabun alim. Aw yusibuhum adzabun alim. Jaga-jaga orang yang menyanggahi arahan Rasul, nanti ditimpa kepada mereka fitnah atau ditimpa kepada mereka azab yang pedih. Itu soal kuasa Rasul. Bila Rasul tak ada, zaman dah lama, hadis sampai kepada kita ada yang sahih dan ada yang tak sahih, ada yang palsu. Jadi manusia sekali lagi keliru tentang hadis yang sahih dan tak sahih. Maka apabila mereka tengok ada hadis yang palsu, mereka kata sunnah bukan hujjah. Sunnah itu hujjah, tapi hadis palsu bukan hujjah. Hadis dhaif bukan hujjah, sunnah hujjah. Artinya kalau dia sahih hujjah. Yang tadi nama dia soal authority, yang sini ialah soal authenticity, soal keabsahan hadis. Authentic ataupun tidak authenticnya hadis. Authenticity hadis, sejauh mana hadis itu sahih atau tidak sahih. Memang kita akui ada hadis yang tak sahih, tapi itu bukan berarti Nabi tidak menjadi hujah. Karena kalau sabit dia sahih hujah, seperti sabitnya rakaat salat. Tak ada orang berbeza pendapat. Syiah macam mana pun subuh 2 rakaat juga dia kata. Tak ada orang beza pendapat. Walaupun ada kifiat solat tu macam berbeza-beza, ada perbezaan, tapi tentang bilangan rakaat salat, bacaan-bacaan tertentu di dalam salat sama. Perkara ini dia panggil subut bitawatur, telah sabit secara mutawatir. Jika tidak pun mutawatir secara lafaz, bunyinya tidak mutawatir, tetapi maknanya mutawatir. Saya bagi contoh tuan-tuan. Siapa pernah pergi Brazil? Teluk Bahang pun tak sampai Brazil. Kita tak pergi Brazil.
Tapi kita dengar macam-macam orang cerita tentang Brazil. Ada kata orang Brazil bagus, ada yang kata tak bagus, ada kata comel dan tak comel, ada kata kulit sawah matang, ada kata kasar, ada kata mereka cakap banyak Spanish, macam-macam orang cerita tentang orang Brazil. Macam-macam cerita ni kadang-kadang kita susah nak pegang mana satu, nak kena cek. Tapi satu perkara yang pasti di dalam semua cerita itu ialah wujudnya negara bernama Brazil. Makna seperti itu dia panggil mutawatir maknawi. Nak bagi faham. Bunyi macam-macam tapi suatu benda yang pasti. Macam cerita Dajjal. Dajjal ni banyak cerita riwayat tentang Dajjal. Tapi yang pasti wujudnya pada akhir zaman Dajjal. Sebab tu dia bukan simplistik macam tu. Baca-baca, oh tak berhati. Manusia kena itqan dalam ilmu. Dan masalah juga kerana setelah geng-geng ustaz juga, dia pun tak dapat bezakan hadis sahih tak sahih. Dia pun baca hadis palsu kat TV. Lagilah pening orang dengan hadis Nabi. Sejarah dialog Nabi dengan syaitan tentang tembakau. Nama repet. Okey.